Sebenarnya kami mula-mula macam rasa tertipu juga. Experience wise tu macam betul ke? Semua yang terlibat sangat-sangat committed. Jadi kami merasakan sangat gembira kerana majlis hari ini berjalan dengan begitu lancar sekali. Alhamdulillah. Sebenarnya kami mula-mula macam rasa tertipu juga. Macam engkau kata, bang macam ni, macam kami cakap, oh experience wise tu macam betul ke? Tetapi hari ni membuktikan kata-kata dia Alhamdulillah. Dan kami akan recommendkan pada orang nak cik Dewan, InsyaAllah. kami cakap buat masukkan Asiana ni as you consider. You buat shopping dulu, tengok apa yang dia punya offering. You dah datang majlis ni, you dah rasa food dia. Tengok MC tak ada suruh waiter tolong clearkan table, tak, dia orang tahu tugas sendiri. Tetamu pun rasa tak ada cram, rasa macam boleh santai-santai. Tak ada. Selalu majlis kahwin sebenarnya buat orang panik, orang rasa macam tak selesa, sesak. Tapi Alhamdulillah, tawaran yang kami dapat untuk hari ni 21-12, kami sungguh berbesar hati. Dan Alhamdulillah, saudara mara, adik-beradik, kawan-kawan, taulan semua kata engkau punya kenduri best lah.